Okey, hari ni saya nak share dengan you all content marketing strategi yang seterusnya, iaitu campaign marketing. Okey, tapi ramai orang buat dengan cara yang salah sebab mereka kebanyakannya hanya fokus kat satu platform sahaja, iaitu platform online. Sebab bagi mereka gunakan platform online adalah yang paling senang. Cuma ni nak bagi tahu you all, kalau you all ada bajet lebih sikit, bagus kalau buat campaign marketing gabungkan online dan platform offline juga. So contohnya bila you all nak buat ads, FB ads ataupun IG ads ataupun TikTok ads untuk campaign you, gabungkan juga dengan offline seperti boleh pasang billboard ataupun edarkan flyers ataupun buat apa-apa event activity, dan itu kita panggil offline marketing. Dan ramai juga orang buat salah dalam campaign marketing, di mana bila diorang buat campaign marketing ni, diorang lupa nak taruh wow factor ataupun offer gempak-gempak untuk tarik ramai orang menyertai campaign marketing diorang. Dan yang ketiga, antara benda yang penting dalam buat campaign marketing ialah menggunakan database. Sebab database ni mereka adalah dah pernah gunakan servis kita, so sepatutnya campaign marketing kita tu ataupun apa-apa offer yang kita nak bagi lebih prioritikan kepada mereka dahulu sebelum kita offer kepada orang luar. Okey, semoga you all dapat sedikit ilmu dari campaign marketing ni ya. Okey, so ingat, lepas ni kalau buat campaign marketing jangan setakat berharap kepada online sahaja, cuba gabungkan juga dengan offline. Semoga belajar sesuatu.